Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Cita hari ini. Okey, hari ini Cita nak berkongsi resepi masak lemak telur dadar. Lepas tu Cita nak rampai dengan pucuk paku dengan nenah. Lepas tu mari kita tengok bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu nah. Okey, mula-mula Cita ada pucuk paku yang segar mekar ni. Lepas tu Cita ada sebiji nenah, saiz sedang-sedang saja. Lepas tu ni Cita ada santan, Cita ambil pati santan 150 gram. Okey, lepas tu Cita ada sebatang serai. Ni Cita dah katak dah. Cita ada 20 gram cabai Melaka, 20 gram cabai besar. Lepas tu Cita ada 50 gram bawang kecil. Lepas tu Cita campur bawang besar. Okey, lepas tu Cita ada 6 biji telur ayam saiz B. Lepas tu Cita ada sedikit air dan Cita ada sedikit kunyit serbuk. Bukan pasal apa Cita pakai kunyit serbuk, omong Cita kunyit hidup habis. Lepas tu Cita nak tunjuk mula-mula apa yang kita nak kena buat tu nah. Mula-mula sekali Cita akan pecah 6 biji telur ni. Ikut terserah anak-anak Cita. Nak buat 10 ekor pun boleh. 10 biji pun boleh nah. Ikut. Cita ni ambil kita kata elok dah dengan saiz sayur dah. Dengan saiz santan dia. Lepas tu rencah dia tu pun elok-elok dah. Okey. Lepas tu Cita timbuk dia. Cita pukul dia ni. Cita tak bubur garam, tak bubur gula, tak bubur perasa. Betul-betul ori punya telur. Cita tak masuk apa pun. Tak payah masuk apa pun. Okey, lepas tu kita hidupkan api. Kita kena goreng dulu. Sebagaimana telur dadar. Lepas tu dah panas dah. Cita masuk ke semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk telur dadar dulu. Okey, telur Cita pun boleh kata dah masuk dah belah sana. Cita akan kalih dia nah. Okey, tu kita tunggu bagi sebelah lagi masak. Kena adil. Sebelah masak, belah ni pun kena masak nah. Okey, lepas tu belah ni janganlah lama sangat. Belah ni tak apalah pasal dia tebal kan. Jangan lama sangat. Okey. Telur pun dah masak. Alhamdulillah. Okey, Cita akan angkat dah. Letak atas papan hirih ni. Bukan pasal apa kita letak atas papan hirih ni. Bertujuan kita nak hirih dia. Masa panas-panas ni dia tak lalai sangat kan. Okey, besar dia nak pakai besar mana pun terserah kat anak-anak, kat sahabat-sahabat Cita. Kalau kata ramai tu, cik lah kecil sikit. Kalau kata tak ramai tu belah 3 pun jadi. Ni Cita akan potong 5 lah. Siap dah. Lepas tu Cita akan ketepikan dulu telur ni nah. Okey, seterusnya Cita akan tumbuk cabai. Cabai ni kita akan tumbuk dulu. Anak-anak sahabat-sahabat Cita, tumbuk cabai ni dulu. Bukan pasal apa. Kalau kita campur sekali dengan bawang. Bawang dia ada ayak, terkandung ayak. Saya ikut motih. Kut motih ke mata. Bukan pasal apa. Dia pedih je. Sikit je. Okey. Lepas tu petua orang dulu. Kalau kata tak mau bagi motih, nak saya bagi, masukkan sedikit garam kasar ataupun garam halus pun boleh. Masukkan sedikit. Lepas tu kita ejah lah dalam masakan kita tu. Jangan banyak sangat nah. Okey. Masak lemak kali ni Cita nak berkongsi cara menumbuk. Dia tumbuk ni nak saya bagi dia lagi sedap. Nak saya bagi. Lepas tu dia punya tekstur dia tu macam kita kata taklah halus sangat. Kalau kita blend pun boleh. Tapi kalau kata kita blend yang kasar, dia tekstur dia tu macam lain sikit. Kalau kita tumbuk ni, dia lagu lain sikit nak saya bagi. Hak yang mana tak biasa tumbuk tengok. Hak yang mana duk biasa tumbuk, try blend tengok. Lepas tu bedakan dia. Lain ke tak lain? Okey, lepas tu tunggu sekejap. Kita nak tumbuk dia sampai lumat nah. Tunggu. Okey, dah halus cabai baru kita masuk bawang.
Okey, ni bawang besar. Sebab apa? Bawang merah kita kehabisan. Jadi kita campur satu. Bawang besar ni taklah besar sangat. Kita ambil yang kita kata kakak dia lah. Adik kecil sangat kakak. Nah, okey. Lepas tu kita ulangi dengan menumbuk lagi sampai kata hancur. Okey. Anda kata sahabat-sahabat, anak-anak kita ada dengan kunyit hidup tu, masuk sekali dengan kunyit hidup tu nah. Ni disebabkan tak ada kunyit hidup, kita pakai kunyit serbuk nah. Okey, bawang kita pun dah separuh hancur dah. Okey, kita pakai periuk yang kita goreng telur tadi. Tapi anda kata sahabat-sahabat, anak-anak kita kutlah yang mana goreng dalam belangor tu. Lepas tu dia kena ambil periuk lah. Nah, untuk nak buat ni, kalau kata belangor besar tu, boleh teruskan pakai satu belangor tu. InsyaAllah boleh dah. Ini cucu ramai nak kata bagi suruh latar mereka nah. Okey, lepas tu kita akan masuk. Nampak nah, dia punya tu bukannya lumak laik tu persagam tu, dok. Nah, tu dah. Jangan duk terkejut pula. Dia memang lagu ni. Baru dia terasa cabai dia. Lepas tu bawang dia. Oh, ya Allah sedap lah nak kata lagi. Okey, kita akan masuk semua. Kemudian kita akan masuk ayak. Ayak ni ikut terserah kat anak-anak kita. Nak pakai, nak buat kuah banyak mana. Kita satu kolej tu cukup-cukup. Nah, anda kata nak buat banyak sangat tu jadi santan ni kena tambah lah. Dia kalau dia tak lemak pun dia tak mau. Kan? Okey. Kemudian kita akan masuk kunyit. Kunyit ni kena bagi sampai kuning lah. Nah, kena bagi sampai kuning. Jangan bagi naik merah cabai tu, tak maulah. Nah, kunyit. Satu sudu besar. Lebih kurang. Lepas tu kita akan kepok pucuk paku ni nah. Hari ni nak buat bagi pucuk paku elok segar mekar. Kita pergi pasar tadi. Nah. Okey. Okey, dah mendidih tu, okey, kita akan masuk nenah dulu. Nah, kita akan masuk nenah. Nenah selalunya kita suka potong macam ni je. Kita tak suka sangat buat macam tiga segi tu. Buat lagu ni nak buat bagi dia berasa lah kita makan tu. Okey, dah agak lama tu kita kata dia pecah masam tu, baru kita masuk daun, baru masuk pucuk paku. Nah, baru masuk pucuk paku. Okey, lepas tu kita masuk serai sekali. Lepas tu, sampai dia jadi lagu ni, Allah Akbar, sedap lah nak kata bagi. Kita tak bubuh asam kepin. Anda kata anak-anak, sahabat-sahabat kita nak buat dengan pucuk paku saja, tak ada nenah, masuk sekepin asam kepin tu nah. Okey. Lepas tu kita akan masuk perasa. Perasa ni terserah ke anak-anak kita. Okey, garam jangan banyak. Tadi kita tumbuk tadi, kita dah masuk garam nah. Kita agak-agak dalam setengah sudu sahaja. Dan lepas tu kita akan masuk sedikit gula. Ikut terserah pada anak-anak kita. Yang mana makan gula, yang mana tak makan gula tu terserah. Yang tu atas cita rasa masing-masing nah. Okey. Tu kita masukkan sedikit perasa. Oh, tu tak lepaskan. Okey. Dah siap dah. Kemudian kita akan masuk santan. Okay. Last sekali baru kita masuk telur. Telur dadar ni. Alhamdulillah. Yang mana belum biasa buat tu. Cuba tengok, insya-Allah dengan izin Allah nak buat bagi. Nah, resepi yang ada kelainan sikit, selalu kita buat telur sebiji-sebiji. Ni kita buat telur dadar. Okey, telur dadar ni kalau kata kuah banyak tu dia biasalah, dia melampung sikit kan. Okey. Alhamdulillah. Siap dah. Okey, lepas tu tunggu sekejap, kita nak pergi Baidon terus. Alhamdulillah, siap dah. Masuk lemak telur dadar kita. Lepas tu kita rampai dengan pucuk paku dengan nenah. Hak ni optional. Kalau kata ada, masuk. Kalau tak ada,
masuk telur dadar sahaja. Sebetulnya menu dia tu kan. Kalau kita nak ampai, kalau kata ada ubi kentang kan kita nak masuk pun boleh. Kalau ada pisang muda pun boleh. Macam-macam boleh ampai dia ni nak. Lepas tu untuk anak-anak cerita, kuk lah ada anak kecil. Sukatan cabai yang cerita bagi tu, kuk katalah pedah. Memang pedah pun. Dia hak ni dia kena pedah baru dia sedap. Dia baru dia tak ada muak sangat kita nak makan tu kan. Kalau ada anak kecil kurangkan ataupun skip cabai tu sebab apa budak-budak pun cucu kita pun suka makan nak cerita bagi. Tapi syarat dia tak bubuh cabai lah. Lepas tu kita gui dengan telur ni. Lalu nak cerita makan cucak habis pinggan lah. Lepas tu hari ni Cik nak go dengan perkasam anak Cik anak angkat Cik duk jual nak cerita bagi tu dia. Lepas tu Cik nak ucapkan banyak-banyak terima kasih dekat follower Cik yang mana duk repeat order dekat anak angkat Cik tu. Duk ambil perkasam daripada 1/2 kilo ambil 1 kilo lah kali berkilo-kilo dia kata. Dia habaq kat Cik dia kata ibu terima kasih banyak-banyak. Banyaklah orang duk call kat kakak duk post dekat follower ibu. Terima kasih banyak-banyak support anak Cik Tana. Okey, lepas tu untuk sahabat-sahabat Cik Ta yang mana kod lah belum tahu lagi, yang mana nak cuba tengok perkasam utara ni. Lepas tu Cik Ta dah share dah. Cik Ta akan share nombor telefon dekat description Cik Ta. Nanti tengok situ terus call dia. Dia ada ikan lampam, ikan sepat, ikan puyuh berdasarkan semua ikan-ikan darat. Lepas tu bukanlah Cik Ta nak penaik, tapi memang sungguh dia punya beras tu banyak dia bagi. Setengah orang duk nampak ikan kan. Beras dia pun nak cerita bagi tu dia. Okey, ni dah menu Cik Ta hari ni. Lepas tu sekian anak-anak, sahabat-sahabat Cik Ta, jangan lupa buat tengok insya-Allah jadi Okey, hingga kita bertemu lagi. Jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Ta. Okey, assalamualaikum. Bye.